Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bawa tuan-tuan dan puan berjalan di Kota Madinah bersama Haji Sarina dan juga jemaah untuk penerbangan 10 Februari. Alhamdulillah kami sampai mendarat di Airport Madinah pada Malaysia menaiki penerbangan MAS mengambil masa 8 jam 40 minit. Kita bersiap sedia menaiki coaster untuk ke hotel. Kita berada di bumi Madinah ini selama 5 hari 4 malam. Dan hotel penginapan kita di Hotel Manazil Al-Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu bersamaan 11 hari bulan. Kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang ni kita berada di kawasan persekitaran Masjid Ghamamah. Ya, hotel kami di Manazil Al-Taqwa. Hari ini kita jalan tamat iman. Mudah-mudahan jalan tamat iman ni bertamat iman lah kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ali bin Abi Talib. Lepas tu kedua kita Abu Bakar Siddiq dan ini wah mama. Bila apa? Wah mama begini di sini. Wah mama. Selesai jalan-jalan agama iman, jadi jemaah kita request nak bergambar dulu buat kenang-kenangan di sini. Mestilah boleh, takkan tak boleh kot. Sekarang selepas ini kita akan bergerak menuju ke Masjid Al-Safiyah yang terkenal dengan destinasi pelancongan baru di Kota Madinah yang menampilkan kisah-kisah penciptaan alam semesta, sejarah Nabi dan Rasul serta kehidupan akhir zaman melalui teknologi audiovisual interaktif yang canggih. Museum ini juga ada replika Gua Hira dan manuskrip Al-Quran tulisan Osmaniyah. Jom jalan-jalan museum bersama-sama. Let's go. Fasalamullahi alal hadi والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya sudah jalan ini. Kita jarak rumah-rumah para sahabat dan juga kita sampai di Masjid Al-Safiyah dan akhirnya kita akan pergi jalan makam Rasulullah SAW. Kita berada di mana sekarang? Al-Safiyah. Alhamdulillah kita selesai melawat museum dan sekarang kita berada di tempat membeli hadiah ataupun buah tangan. Manalah tahu dekat sana ada yang kirimkan. Kat sini ada Al-Quran, ada kap, ada minyak wangi, ada sejadah, ada tasbih dan pelbagai lagi. Dan kita teruskan perjalanan kita untuk menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita nampak kubah berwarna hijau itulah di sana terdapatnya jasad yang mulia iaitu baginda Rasulullah SAW dan dua sahabat yang disayangi yang dikasihi itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dan di sini kita meluangkan masa untuk sama-sama kita sampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah hari yang ketiga kita akan jalan luar Kota Madinah dan kita akan teruskan perjalanan kita sebab masih gubah ke Jabal Uhud. Baik, saya ringkaskan kisah peperangan Uhud untuk mudah difahami insya-Allah. Latar belakang berlakunya peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah baginda Rasulullah SAW ke Kota Madinah, di mana kaum Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar. Hari itu mereka mengumpulkan sekitar 3,000 bala tentera. Malam pun menjelang di bumi Madinah, jadi kami cadang untuk berjalan-jalan di sekitar Masjid Quba. Okay guys, hari ini kita mana pun? Masjid Quba, melalui Quba Street. Dan perjalanan mengambil masa lebih kurang setengah jam kalau berjalan kaki. Kalau naik pagi cuma 15 minit sahaja. Panjang perjalanan melihat kawasan orang lalu lalang, kanak-kanak bermain, ada main bola dan kami akan melintasi satu kawasan di mana kita dapat melihat secara dekat di mana ada sebuah masjid tak jauh daripada Masjid Quba iaitu Masjid Jumaat. Masjid Jumaat ataupun Masjid Al-Jumu'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai di Masjid Quba. Hari ini kita ziarah malam Jumaat, kita ziarah Masjid Quba. Mana suasana malam di
Haji Kubah. Alhamdulillah selesai kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid dan juga solat berjemaah solat fardu isyak. Kita jalan-jalan sambil healing melihat kawasan Masjid Kubah. Telaga Hatim. Mana lagi Hatim ni dia? Telaga Hatim. Kita berada di Telaga Hatim. Hampirnya dengan Masjid Kubah. Apa yang menariknya tentang Telaga Hatim? Telaga di mana setiap kali Rasulullah SAW datang ke Masjid Kubah bersama para sahabat, baginda akan duduk bersama sahabat-sahabat mengelilingi telaga ini sambil menjuntakkan kaki di dalam telaga tersebut. Masjid Kubah telah banyak berubah, di mana banyak tempat-tempat untuk kita ngopi-ngopi, santai-santai, minum, dan juga satu yang istimewanya terdapat di Masjid Kubah iaitu aiskrim ros. أهلا وسهلا يا مرحبا آيس كريم ورد المدينة تفضلوا Nanti aiskrim ros. Welcome to aiskrim ros. Beratus nak makan aiskrim ros. Masya Allah, tabarakallah. Cute. Kita lepak kat sini. Alhamdulillah kita berlatar belakangkan Masjid Kubah. Sedikit info yang saya sampaikan, di mana di sekitar Masjid Kubah ni terdapat tempat-tempat yang bersejarah. Tempat dari Rasulullah SAW pernah sampai dan menetap di sini selama 4 hari 3 malam. Dan Masjid Kubah dibina oleh baginda Rasulullah SAW dengan para sahabat dengan tenaga baginda sendiri, dengan tangan dan kedekat baginda Rasulullah sendiri. Dan siapa-siapa yang mengambil wuduk daripada rumah, daripada bilik, kemudian datang ke Masjid Kubah, solat 2 rakaat, insya-Allah Allah gunakan ganjaran pahala seperti mengajar umrah. Ya, from where? Makkah, Madinah. مدينة Maulid Madinah? أيوة I love Malaysia أنتم If you come to Malaysia, Yes I love Malaysia When? I'm coming What's your country Kuala Lumpur. Yes this Ada. Like, subscribe, share يلا باي Okay, baik. Dapat adik baru. Alhamdulillah selesai dah ziarah kita di Kota Madinah selama 5 hari 4 malam. Tibalah waktu untuk kita menunaikan umrah. Setelah siap sedia memakai ihram daripada hotel, kami berangkat ke HHR Station untuk menaiki kereta api dari Madinah ke Kota Mekah. Okay, Assalamualaikum. Kita akan berangkat sebentar lagi. 4 minit kita akan berangkat. Kita ceria. Jarak yang kami lalui untuk ke Kota Mekah kalau naik bas 460 km, mengambil masa 6 ke 7 jam perjalanan. Tapi dengan menaiki HHR kita telah menjimatkan masa separuh daripada itu, iaitu 2 jam 50 minit sahaja. Jadi stay tune untuk video seterusnya kami di Mekah. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa ikuti kami dalam segmen seterusnya bersama Al-Mumin Travel and Tour.